Ramai orang ingat bila nak tukar pintu dan tingkap satu rumah ni kena spend lebih daripada RM30,000. Sebenarnya aku tak spend sampai RM30,000 pun, tapi aku dapat material yang cantik dan berkualiti. Jom tengok aku reno rumah daripada rumah busuk kepada rumah wangi. Macam yang korang tahu, rumah ni adalah rumah busuk yang aku beli dengan owner. So, untuk pintu bawah ni asalnya adalah sliding door biasa je yang menggunakan kaca clear. Aku tukar folding door 2-in-1 yang ada kaca dekat bahagian dalam dan ada mesh dekat bahagian luar. Ada yang tanya kalau pasang folding door ni kena pasang grill lagi ke? Jawapan dia adalah tak payah sebab dia dah ada mesh dah. Mesh dekat bahagian luar tu memang dah secure sebab dia punya permukaan tu flat, tak ada tempat untuk orang nak congkel ataupun nak potong besi. Dan untuk folding door bawah ni saiz dia 9x7 kaki, 2-in-1. Luar dia ada mesh, dalam dia adalah kaca. Jujurnya memang aku suka sangat-sangat folding door belah bawah sebab dia membuatkan aura rumah ni terus naik seri. Kalau tak nak buka besar, boleh buka pintu kecil ni untuk dapatkan ventilation. So harga untuk folding door bawah RM7,875. Untuk dapur pula, pintu yang asalnya dekat situ, tapi aku minta kontraktor untuk tutup dan kita buat pintu dekat belakang supaya senang nak pergi laundry. Untuk bahagian dapur, aku tukar dua benda, satu pintu dan juga satu tingkap. Untuk pintu dapur, aku ambil yang 2-in-1 juga, ada mesh dan juga ada kaca. Aku pernah survey tempat lain, untuk pintu macam ni ada yang ambil RM5,000, tapi dengan road break, diorang ambil RM2,310 sahaja. Salah satu sebab kenapa aku tukar pintu dan tingkap satu rumah, sebab kat semua tempat dah ada anak. So yang ini kita orang panggil abang pest control untuk dia nak buang semua anak. Untuk living area aku jadikan satu tingkap sahaja saiz 4x4. Harga untuk tingkap satu dekat ruang tamu ni RM816. Aku pilih kaca jenis tempered glass. Untuk tingkap ni dia ada 3 jenis kaca. So yang ni aku buat perbezaan, yang atas ni adalah kaca biasa, kita orang ketuk 2 kali je dah pecah. Yang bawah sekali ni adalah kaca laminate, dia pecah juga tapi dia jadi tumpuk dan dia punya kaca tu susah nak keluar. Dan yang paling mahal sekali antara yang lain adalah kaca tempered yang ada stiker warna hijau. Kaca ni memang susah pecah, dah ketuk-ketuk pun tak pecah. Kena hentakan yang kuat dan dia terus berderai sekali semua. So dia selamat kepada orang yang ada anak kecil dekat rumah. Kalau kita punya tingkap pecah, dia tak cepat luka lah. Kalau yang kaca biasa, dia punya pecah dia serpihan dia besar-besar. Kaca tempered ni pun sebenarnya bagus juga. Bila dia pecah, dia susah nak keluar. Dia pecah pun dia masih lagi stay je dekat situ. Setiap kaca ni harga dia berbeza-beza dan ikut ketebalan yang kita ambil juga. Okay, next adalah balcony. So sebenarnya rumah aku ni tak ada balcony. So kita orang pecahkan car porch tu jadi luas dan tambahkan dalam 6 kaki untuk kita orang nak buat balcony. Untuk level atas ada 3 tingkap yang saiz 4x4, ada satu folding door yang saiz 8x8 yang aku tukar semua bilik tingkap saiz yang sama 4x4, harga dia RM1,968. Dan ada satu tingkap kecil yang ini ada